Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di PICC Putrajaya dalam Master Dealer Conference 7.0. Alhamdulillah di tangan saya ni adalah buku hadiah persaraan buat Umi. Iaitu buku ini ditulis khas kepada arwah Tuan Muda Abdul Rahman. Jadi bersama saya ni adalah Cik Sayyidah, merupakan kakak kandung kepada Tuan Muda Abdul Rahman. Jadi saya nak tanya kepada Cik Sayyidah, apa manfaat daripada bisnes public goal yang dibuat oleh arwah Tuan Muda Abdul Rahman kepada keluarga, dan adakah betul bisnes public goal ni income dia boleh diwarisi kepada orang yang tersayang dalam keluarga kita? Baik. Okay, terima kasih atas soalan tadi. Untuk bisnes manfaat yang dapat daripada bisnes public goal ni, apa yang diusahakan oleh arwah Tuan Muda Rahman tu taklah berhenti begitu saja. Biasanya kalau kita kerja, kita meninggal ataupun kita diberhentikan. Tapi waktu tu kita tak ada dah gaji, kita tak ada duit. Tapi berbeza dengan bisnes public goal, andai kata apa yang kita tengah usaha buat bisnes, kita berjaya tiba-tiba meninggal, income tu kita boleh wariskan kepada keluarga. Itu apa yang berlaku kepada adik saya lah, arwah Tuan Muda Rahman, yang mana segala pendapatan yang beliau dapat hasil daripada bisnes ni sehingga sekarang dapat kepada keluarga kami. Alhamdulillah. Dan yang bestnya, kita buat bisnes public goal ni, kita bukannya kita jual emas tapi kita sebarkan ilmu emas. Alhamdulillah, bila kita sebarkan ilmu emas, ilmu yang kita sebarkan tu secara media sosial sehingga kini pun masih lagi boleh digunakan lah. Macam arwah Tuan Muda Rahman hingga sini, TikTok dia pun masih lagi ada view, masih lagi ada komen, masih lagi ramai orang dapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang disampaikan. Soalan kedua tadi apa? Saya lupa dah. Okey. Seterusnya, berapa anggaran income yang public goal bagi setiap bulan kepada mak? Dan yang seterusnya, apa nasihat ataupun saranan Cik Sayyidah kepada masyarakat di luar sana yang berusaha untuk mencari passive income? Alright, anggaran income yang diwariskan kepada keluarga kami, kepada ibu, sekitar umpama memiliki 10 biji rumah sewa. Jadi sangat-sangat berbaloi lah kalau mereka yang mencari untuk tambah pendapatan. Tuan-puan jangan ragu-ragu lagi mulakan bisnes public goal. Sebab bisnes public goal ni adalah bisnes yang sangat mudah. Segala tools dah disediakan, tinggal nak follow sahaja. Kita bila dalam G100 network ni tuan-puan, kita ada mentorship, kita ada tools, kita boleh gunakan sebaiknya dan kita ada circle yang positif. Dan insyaAllah tuan-puan dalam public goal dengan G100 tak ada istilah gagal. Jadi tuan-puan buat je dengan betul-betul. InsyaAllah tuan-puan akan mencapai kejayaan financial freedom dalam public goal. Baik, terima kasih kepada Cik Sayyidah atas jawapan dan masa yang telah diluangkan. Ya, alhamdulillah tuan-puan, ini adalah bukti tuan-puan. Bukti bahawasanya bisnes public goal ni boleh diwarisi. Jadi kita bina bisnes public goal dan manfaatnya bukan untuk diri kita sahaja. Walaupun kita dah meninggal nanti pun tetap juga waris kita dapat manfaat. Sama ada mak kita ataupun isteri kita ataupun suami kita dapat manfaat daripada bisnes yang kita bina tersebut. Jom sama-sama, anda kata tuan-puan berminat untuk menjadi sebahagian daripada PGBO, Public Goal Business Owner, bersama tim G100 Network. Jom sama-sama kita hadir ke MDC 8.0 nanti dan sama-sama kita belajar untuk bina passive income kita sebelum kita tak berupaya. Assalamualaikum.